Assalamualaikum. Hari ini saya nak bercakap tentang kemaafan ataupun forgiveness. Bila kita memaafkan seseorang, sebenarnya kita telah melakukan sesuatu yang baik pada diri kita. Kerana bila kita maafkan, kita tidak ada rasa marah atau dendam. Dan apabila kita punya emosi sangat positif, maka insya-Allah tubuh kita akan cepat sihat. Saya nak kongsi konsep ini dengan seorang remaja, Rafiq, yang telah ditumbuk oleh sekumpulan pelajar tanpa beliau tahu apa sebab. Dan beliau tengah mengalami sedikit kecederaan di matanya dan berjumpa saya. Dan juga saya berjumpa dengan ibu beliau, Puan Halina. Dan selepas saya memeriksa mata Rafiq, cuba tengok mata Rafiq sekarang, cuba buka mata Rafiq. Beliau rasa payah nak buka mata dia, ya. Tapi alhamdulillah, mungkin Puan Halina awal yang baik, Rafiq budak yang baik, keluarga yang baik, Allah jaga mata dia tidak ada kerosakan dari segi melihat, insya-Allah dapat melihat dengan baik. Cuma otot dia mungkin lemah sikit, saya akan rujuk pada pakar neurologi. Dan Puan Halina bertanyakan pada saya sama ada nak press charges ke apa dan sebagainya. Dan saya cuma beri pendapat, baiklah kita memaafkan, sebab bila kita memaafkan, kita telah memberi kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita beri, kita dapat balik. Kalau kita lawan, akan berlawan. Negativity lawan negativity, maka tak habis. Sebab itu apa yang kita lawan melemahkan kita, apa yang kita ke arah atau for menguatkan kita. So agaknya Puan Halina nak cakap apa-apa pada penonton yang tengok ni? Saya berharap kalau ada apa-apa berlaku kepada keluarga dan diri kita, kita hendaklah maafkan setiap orang yang bersalah itulah. Saya dari pihak Rafiq, saya dah tanya dia tadi, saya cakap Rafiq rasa macam mana? Kalau ikutkan saya tak ada nak pukul ke apa ke, nak marah ke. Sebab semua benda ni memang Allah dah buat, ada sebab lah. Lepas tu kalau press charges pun boleh cakap nantinya mesti susah, pekerjaan dia dah susah. Saya tak nak pasal benda kecil macam ni diorang pukul saya. Nanti bila besar nanti diorang susah dapat kerja, susah hidup, rosakkan satu hidup diorang pasal benda kecil macam ni. Masya Allah. Ini dia panggil konsep orang yang berfikiran besar, masalah jadi kecil. Orang berfikiran kecil, masalah jadi besar. Bayangkan baru 16 tahun, Rafiq sudah ada konsep kehidupan yang baik, di mana beliau fikir apakah implikasi atas setiap perbuatan. Sebab itu, hari ini kata-kata hikmat saya nak sebut ialah, setiap fikiran yang kita fikir tanpa ada tujuan mencari redha Allah tidak akan menghasilkan hikmah, sia-sia. Jadi tengok Puan Halina dan Rafiq, apa mereka fikir? Hanya mencari redha Allah. Dan kita yakin apa yang kita buat, itu yang kita dapat. Bila kita dapat event negatif, tapi respon positif, hasil positif. Jadi Puan Halina dan Rafiq akan muhasabah dan lihat apa yang akan baik berlaku pada kita, sebab fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan datang kesenangan. Jadi bagi kita yang hari ini menerima musibah, fikir apakah kebaikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan alangkah hikmahnya seorang mukmin itu. Bila kena kesusahan, sabar dapat pahala. Bila dapat kesenangan, syukur dapat pahala. Dalam apa situasi, kita hanya ada Allah di dalam hati kita. Dan siapa yang hanya ada Allah dalam hati dia, tidak akan masuk apa-apa elemen negatif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.